Geng, sekarang ni duduk lepak dalam van saja dulu. Dalam ni. Tiba-tiba hujan lebat, ribut badai mendatang, geng. Gila ah. Habis semua orang ni. Orang yang pasang kemah semua berangkat balik. Padahal hujan ribut dia sekejap aja pun. Bukan lama sangat. Tapi dia punya ni angin kencang mak datuk. Hanya Allah je yang tahu. Sambil-sambil menunggu air surut. Tak pastilah sampai pukul berapa air surut ni. Sekarang baru pukul 10.24. Mungkin dalam tengah hari boleh turun lah kot. Buka jaring tu dekat tengah-tengah sana. Kita orang habis pasang pukat, tahan pukat kat tengah-tengah laut sana. Daripada pukul 12 mula sampai ke pukul 3. Lepas tu balik sebentar. Adalah dapat hasil sikit kan. Kita orang masak, buat sup. Ikan fresh. Memang sedap, mantap. Ketam ada. Ikan sebelah ada. Ikan ikan belanak ada. Lepas tu habis makan pukul 5. Pukul 5 tu kita orang turun balik pergi kat tengah sana. Dah tak jumpa dah pukat tu. Nak pergi tengah pun tak boleh. Air dah sampai ke dalam ni. Paksa patah balik. Tapi nampaklah ikan-ikan orang tu yang pasang jaring kat sebelah sana. Besar-besar geng. Dia kata anak siakap. Besar macam ni anak siakap. Macam ni besar anak siakap. Dia kata baru anak siakap. Tapi anggaran lah. Bukat saya yang baru beli tu 4 inci ni. 4 inci mata. Harap-harap adalah hasil. Nanti tengoklah hasil dia nanti. Nanti saya video juga. Okey geng.